Hi, welcome back to my channel walaupun tak ada channel. So hari ni Ayu nak ajak korang untuk teman Ayu unboxing my birthday present. Dah unboxing sebenarnya, tapi hari ni nak unboxing like proper unboxing, nak tunjuk semua. Okay, so hari ni nak tunjuk kat korang semua apa yang diorang bagi. First kita ada DJI Mic Mini nombor 2. Daripada Maman. Dia kata dia orang yang ke-7 beli masa baru launch. Satu pakai? Nampak? Dan dia kata dia beli ni untuk Ayu start buat konten macam dulu. Bukan konten yang macam influencer tak tahu. Macam konten sendiri-sendiri macam ni kan. Yang tengok-tengok lah. Yang tak ada lah kan. So kita try tengok ada apa kat dalam dia. Damn, dia punya packaging nampak expensive. Allah, melekat dia nampak. Dia punya magnet melekat. Damn, tengok tu. Mama dengar tak? Lepas tu, ada color-color korang. Ni. Color-color. Ada warna biru. Sekejap, I tunjuk kat korang macam mana nak tukar. Ni, mic dia kan. Orang just pak. Saya warna biru. Sub, ambil. Sub. Lepas tu, sub. Love sangat. So yang ni, letak dalam ni. Main tukar-tukar gitu. Next kita ada Bonia. What's inside? OMG korang. Ni. Ni yang dalam kotak. Ada kotak. Sutai tu. Bismillahirrahmanirrahim. Damn. Tengok tu. Last time Mami beli jam bam. Ice watch. Pakailah sampai ke sudah. So ini dapat pula jam baru. Tapi ini tak pakai hari-hari lah. Ini pakai time jalannya. Ada nama siap. Ayu. Warna dia macam warna wine gitu. Macam merah-merah coklat. Ada harga. Tutut. Cantik dah. Sekejap. Try lah sekejap kat tangan. Tak boleh ni sebab dia ada tali. Tapi bapak cantik. Ni daripada Maman juga. Terima kasih. Sebab bagi hadiah mamahan macam ni. Saya tak pernah dapat semua hidup saya. Next. Ni ISL siang. Ni daripada Farisha Bestie. Ni matte lipstick. Saya selalu pakai lip tint, lip matte. Lah yang beli dekat pasar malam. Atau macam tu je. Ini YSL korang. Nampak tak shiny bling-bling dia? Jom kita tengok warna dia. Neom. Ada nama juga. Aduh. Ayu. Love. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni warna pink tau. Ayu tak ada macam lipstick ke lip matte ke warna pink tak ada. Ni first time. Teringin nak ada sebab sebenarnya kan ada satu lip matte je. Lip matte tu warna matte. So kalau macam pakai foundation tebal dia akan jadi gelap. Dia akan jadi terang, nude. Kalau tak pakai foundation dia akan jadi gelap. So benda tu macam tak match dengan setiap makeup, setiap outfit kalau nak keluar tau. Sebab pakai lip matte yang sama je. Tapi ini pink finally. Terima kasih. Next. Christy.
Nanti ni daripada Mamai. Ada 2 tau. 2. Tapi kita buka satu dulu. Tak pernah terfikir pun nak pergi beli beg Christy Ng. Kita pakai beg biasa-biasa je nya. Beg biasa je. Beg yang orang bagi. Kalau orang bagi tu pakai sampai reput. Ini first bag yang dia bagi. Jom tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik gila. Cantik gila korang. Tengok tu, Arcade. Memang teringin nak beg besar tapi tak nak nampak besar. Tak ada brand pun tak apa. Sebab tengok macam orang-orang muda sekarang kan macam pakai beg yang macam saiz macam ni tapi tak nampak tak nampak mak-mak pun. Faham tak? Nampak biasa je. Kita ni bawa barang banyak. Bawa wallet, bawa power bank, bawa kipas, bawa makeup, bawa phone. Phone je sampai 2-3, kunci sampai berpuluh-puluh dalam beg tu. Pegat. Kadang saya pakai beg kecil tak muat. Kena bawa lagi satu beg pegang. Paper bag. Ada gantung-gantung korang. Ini boleh letak apa? Cantik. Cantik nak mampus. Warna biru. Lagi satu bag. OMG. Lagi satu bag. Ni macam kecil sikit, ringan sikit. Jom tengok. Cantik. Sumpah cantik. Bapak lawa. Dia ada tali Ni nampak ni tempat gantung tali ni. Tali bergantung boleh jadi sling bag. Yang tadi tu macam perfect. Yang ni lagi perfect. Next. This one from Farisha. Lupa nak mention tadi, bag tu Mama bagi. Rasa ada bagi tahu dah tadi. Yang ni Farisha bagi. Habib. Korang Habib. Best korang ada bagi Habib tak? Tak. Kurang. Kita pun tak ada duit nak beli Habib. Ni orang pula yang bagi. Ya Allah. Farisha, nanti birthday kau, aku beli kau. Tengoklah. Bismillahirrahmanirrahim. Damn. Perfect. Matching dengan jam tadi. Jam Bonia tu. Pakai sini. Gelang dia kat atas. Pakai pula beg Christy Ng kan. Cantik korang. Oh dia ni lah. Macam tu dia bukan keras tau. Cantik. Tengok tu. Kita mampu beli Lovisa je. Bagi Habib. Thank you Farisha. Second gift. Dia dah bagi YSL. Kok ada enclave nama juga kan? Oh tak ada. Next. Korang. Ni hadiah paling besar. Dan aku rasa paling bermakna. Berharga. Tak tahu nak cakap. Tapi dah bentuk macam ni dah tahulah apa kan kat dalam kan. Dah terang-terang dah tulis ni. Happy Food mempersembahkan hadiah daripada Rahman. Farisha, thank you for the gift. I do appreciate. Hadiah kau 1 daripada 1 terbaik. So kalau Aman bagi ni 1, kau pun 1. Sebab paling 1 adalah Tuhan mengirimkan kau dalam hidup aku. Jom unboxing kita korang. Ini kan dia bagi time 2 hari bulan sebenarnya. Aku dah tahu dah ada apa kat dalam. So masa tu belum birthday lagi. Lepas tu dia pergi beli, dia terus bagi. Buatlah, buka lah banyak kali pun. Speechless, terkejut, unexpected. And I'm going to share this moment with you guys sebab this is my dream. Last time, aku beli gitar, tapi aku dah jual.
Sebab gitar tu gitar murah je. Tapi tu first gitar lah. Sedih tu ada. Tapi macam tak apalah. Sebab aku pun macam dah patah semangat nak main gitar. Jadi dia kata dia bagi ni untuk aku come back balik. And I'm going to show you. And I'm going to prove that I can give the best of the best. And keep playing guitar until tua and start do content lah. So let's see what's inside. Ada banyak kunci bro. Locked. Bau korang. Bau melalui mic. Korang tengok ni. 1, 2, 3. Nampak tak? Dah. Korang tak tengok lama-lama. Kena tak bawah. Nak keluarkan dia. Berat korang? Berat. Les Paul. Epiphone. Tak ada M. Tak cocok pula pun dah bunyi sedap. Ada plastik. So aku akan rasmikan benda ni dengan korang. Juga Dalam ni ada tempat simpan, tak boleh tunjuk lah sebab berat sangat. Dalam ni ada tempat simpan. Dekat tengah ni ada macam tempat storage kecil je. So kat sini dia letak surat beranak Epiphone Les Paul ni, surat beranak. And also ada gift stick. So jom kita tengok ada apa dalam. Ni. Dia punya gitar ni. Korang kenal tak? Sertifikat Joe Bonamassa. Sign. Ada pic. And I'm going to show sticker. As a gift, I guess. We have... Bro. Tajam sangat. Koyak dah. Ada lock bro. Case punya lock. Nampak? Epiphone. Tampak kat sini. Ada Ilenki. Buka gitar. Instrument safety manual. And also I have free trial exclusive. Gibson. Free lesson you guys. Gibson. Only 1 month. And 1 month I can prove that I can play like Joe Bonamassa. Lifetime warranty information. Oh, it's a warranty. Warranty card. See how cute it is. I got Epiphone Forever Stage 1873. Okay. That's all from me. Thank you for watching. Thank you to my best boyfriend ever who who bought me everything in my wish list, especially a guitar, something that I dreamed since I was a kid. But before I go back in college, boleh beli gitar 600 je. But that one blue colour, Ibanez. This one Les Paul, dia kata dia beli ni sebab kena dengan jiwa. Gaya tu ada. Thank you for the bag, for the guitar, for the mic, and for the watch. I'm going to prove to you that I can do everything that I said I can do. Thank you. And Farisha, this is very, 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 very unbelievable. The lipstick YSL, serious. Aku cuma pakai lipstick, lip matte yang kau hidup sup sikit dah hilang dah. I mean like, dia bukanlah matte. Tapi serius aku pakai benda-benda yang aku beli kat pasar malam. Faham tak? And kau beli
YSL ni siap engrave nama aku. Serius. Truly appreciate. Thank you so much. Sebab aku tak pernah belikan untuk diri aku sendiri pun. Habis ke gelang yang mahal lah. Senang cerita gelang yang mahal. Aku tak pernah pun belikan diri aku gelang yang mahal. Aku selalu beli kat Lovisa yang RM2, RM3 asal nampak warna emas. And kau belikan aku benda ni sangat-sangat unexpected. Thank you for being the best soulmate, best friend ever. And for you guys, I love you so much. Maman and Farisha lah. I love you so much. Thank you for all the present that you gave me. The effort and everything. Thank you so much. Love you.